maka selesai. Jadi hadis ini difahami dengan cara hadis mempertahankan diri, mempertahankan orang Islam. Itu disebut hadis kasih sayang. Ya? Jadi bukan hadis tiba-tiba orang faham ni, tengok ni hadis ni menganjur kita bunuh. Padahal Nabi sendiri, ini kalau tengok dalam riwayat yang lain pun ada, dalam hadis sahih pun ada. Mana kat mana contoh ni kan, hadis memang dah riwayat Bukhari Muslim. Secara kelakuan peristiwa kan, ini kan hadis ucapan, Nabi ucap. Secara peristiwa di mana? Cuba tengok contohnya seperti dalam riwayat ketika mana Nabi SAW bersama para sahabat balik daripada satu peperangan. Jadi disebutkan dalam riwayat itu, Nabi ketika musafir balik, bila tiba waktu Kailulah, waktu tengah hari itu, maka Nabi pun suruh sahabat-sahabat semua berehat kan, waktu Kailulah tengah hari. Maka Nabi pun rehat di bawah naungan pohon, disebut pokok-pokok yang ada tu. Sahabat-sahabat pun berpecah-pecah lah, cari tempat yang ada teduhan untuk mereka berehat. Maka tiba-tiba dah sahabat disebut tidur pun lena kan, ketika itu letih. Maka tiba-tiba dengar Nabi panggil. Jadi Nabi panggil, sahabat-sahabat pun bangun datang kepada Nabi SAW. Maka tiba-tiba tengok ada satu orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui yang telah ditawan oleh Nabi SAW. Maka Nabi kata, inna hadha ikhtarata alayya sayfi. Orang ini telah hunus pedang aku. Mana diambil pedang Nabi yang tergantung di pokok tu, diambil dan diletak di dada Nabi. Maka Nabi terjaga. Wa huwa biyadihi sultan. Nabi kata bahawa pedang itu telah ada di tangannya, itu telah terhunus ke arah aku. Maka bila aku terjaga, tengok dalam keadaan itu, Nabi kata, orang tadi pun bertanya, man yamna'uka minni, siapa boleh halang kau sekarang? Siapa boleh halang aku untuk bunuh kau sekarang? Dalam satu riwayat lain disebut, takhafuni, takut tak? Maka Nabi kata tak. Nabi kata tak. Ini kalau dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi letak dalam hadis tawakkul, babun fil yakini wat tawakkul. Contoh tu ke bila disebut man yamna'uka minni, siapa yang boleh halang kau daripada kena tusuk daripada aku? Maka Nabi sebut Allah, 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 Allah 3 kali. Maka jatuh pedang orang. Menggigil dia terus jatuh, pedang dia jatuh. Maka Nabi pegang pedang tu, Nabi ambil balik pedang tu dan hunus kat dia. Sekarang man yamna'uka minni, sekarang siapa boleh halang kau? Kalau aku nak tikam kau, siapa boleh halang? Siapa boleh halang aku tikam kau sekarang? Maka orang tadi pun dia dah tak boleh nak jawab. Maka dia sebutlah, kun khaira akhidhi, jadilah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadilah sebaik-baik pembuat keputusan. Janganlah buat keputusan yang tak elok. Jadilah sebaik-baik pembuat keputusan. Maka Nabi kata, tashhadu an la ilaha illallah, apakah kau akan bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka orang tu jawab tak. Orang tu jawab tidak. Tetapi aku berjanji tidak akan perang kau, dan aku berjanji tidak akan bersama dengan orang yang memerangi kau. Maka Nabi lepaskan. Jadi walaupun orang tadi tak memeluk Islam pun Nabi lepaskan dia. Jadi bukan bermakna, jadi jangan ada pemikiran liberal, suatu kepahaman yang begitu singkat yang menyebut Islam ni memaksa orang untuk memeluk Islam. Tak ada, Nabi lepaskan. Itu hadis-hadis yang lewat tu, bukan hadis awal tu. Segi tarikh tu hadis lambat tu, hadis lewat. Mana tidak dibahas-bahaskan, itu kan personal pun. Orang tu nak bunuh Nabi tu. Bukan kata orang tu buat setakat ini jahat sikit-sikit. Orang tu nak bunuh Nabi SAW, dan Nabi diberi peluang untuk membalasi orang tadi. Tapi tetap bila ditanya kau nak peluk Islam, dia tak. Dan akhirnya dia berjanji tak akan perang Nabi lepaskan. Jadi disebut itu kasih sayang. Jadi balik kepada hadis ini adalah hadis kasih sayang. Iaitu Nabi lah yang akan mendahului orang yang menjaga orang Islam.